Condition apartment ni very quiet, and then this the corridor. So kawasan ni pun bersih. Kalau boleh tengok memang dia sangat jagalah. Depan unit ni pun sangat besar, so korang boleh tahu pokok bunga, tahu kasut, boleh terlepak basikal kat sini. So biar aku bawa korang tengok dalam apartment ni lah. So ini dia 650 square feet. Ini dapur dia. Masih ada meja tenant ni, because tenant ni dalam proses untuk keluar rumah hari ni, so bersepah sikit lah. Tapi memang condition ni memang okey. Owner dah cat sebelum ni dan dia dah repair mana yang ada bocor apa semua. So far tak ada komplain sangat lah. Kita tengok dekat belakang ni, ini ada grill yang boleh tengok kat luar. So korang boleh tengok lah sampai sedia baju, tengok siapa yang lalu lalang kan. Dan dapur dia bolehlah letak satu meja dapur, tong gas bawah ni dan ada plug. And ni hall dia. So kalau masuk ada hall. Tunjukkan korang storeroom dia. So storeroom ni korang boleh simpan barang-barang macam nak buat rak kasut ke, nak simpan barang penyapu, barang baju lama ke, buku. Ini bilik dia, first master bedroom. Bilik dia memang bersih lah. So dia punya viewing dia facing blok belakang. Okay. This is the next room. Pun bersih juga, ada satu kipas. This is the third room. Third room ni tak ada kipas, so korang boleh guna stand fan. Ada lampu. Daripada bilik ni dia boleh tengok dekat board area kat belakang tadi. So sini korang boleh tengok apa, macam contoh baju dah kering ke, siapa yang lalu lalang kan. Okay. So basically apartment ni memang okey sangat lah. Sri Mutiara Putra Heights Aisyah 9.